tak pandang sebelah ni. Tak pandang ni. Confirm. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makan dekat mana? Dekat Slim River. Dalam Kampung Balun ni dah. Balun Cafe. Masakan Melayu, masakan Pakistan, Western. Bismillahirrahmanirrahim. Let's go. Nasi goreng ikan rebus. Hai bos. Awak dah nanya tadi projek ni. Kabarnya ikan rebus ni memang bukan beli yang dah siap. Memang rebus sendiri tau ikan ni. Ikan rebus ni memang rebus sendiri. Siap ada petak. Awak dah ada petak kau meh. Ui, moncoh. Geram. Telur. Bismillahirrahmanirrahim. Bau. Porsi penuh. Nasi ikan rebus pula. Penuh petanya. Rebus sambal sikit. Petak ni dia rancak-rancak halus-halus. Dengan ikan rebus, rasa fresh ikan rebus ni. Dengan sambal belacan dia. Combination penuh. Padu. Sambal belacan sedap ni. Highly recommended kat mana. Memang padu. Sambal belacan. Kena ada petang. Ikan rebus. Syok ni, syok. Antara yang top sini nasi goreng kambing bakar kau meh. Jom bismillahirrahmanirrahim. Kebencak. Lembut. Sedap meh. Tak pandang sebelah meh. Sedap meh. Oh, gitu je. Ui, lembut meh. Sedap weh. Tengah limau je. Aduh. Spaghetti seafood tom yum creamy. Penuh. Ada udang, ada sotong, ada ni apa nama orang panggil, bukan lala. Kemudian tahu awak tak ingat nama dia. Tapi memang moncok kau meh. Portion besar. Dia punya creamy tu. Ada padas-padas sikit, ada krim rasa lemak-lemak sikit kan. Memang layan kau. Kalau berminat spaghetti, boleh cuba kasih kat sini. Fish and chip pun ada. Tapi yang menarik awak tengok portion dia, kamu tengok. Besar meh. Ada 3 dia potong besar. Punya rasanya cakap lah lembut. Lembutnya. Kena dengan dia punya ni. Sos dia kan. Sos apa yang putih ni kan. Macam garlic ni kan. Memang layan. Memang puas lah. Ini portion memang puas lah. Portion memang besar. Dan cheese leleh. Pun ada. Memang leleh dia tak. Cheese dia nampak. Lepas tu dia ada bubur sos cheese ni. Memang layan. Lembut. Lemak. Berkerim. Disukai ramai. Awak ni kalau anak awak ni memang tak cukup satu ni. Memang sedap. Tak sangka kedai kopi ni ada nan cheese juga. Mantap. Ini antara menu recommended untuk anak-anak komen kan. Memang confirm ni menu suka ni. Ayo jangan cakap lah berjenis-jenis ayo. Ni anak teman yang order ni smoothie vanilla, terima kasih. Smoothie mango vanilla, terima kasih. Mantap komen. Angkat dalam. Sejuk komen otak komen. Sejuk komen. Memang sedap. Oreo vanilla pun ada nampak. Memang layan. Ni budak memang suka. Awak pun tak suka juga. Memang recommended ni. Menu petang, menu malam. Ni buka daripada pukul 4 petang sampai 11.30 malam. Cuti ni meh dalam sebulan sehari je. Tengah bulan ni memang cuti sehari. Lemak dia senang je. Daripada pintu gerbang Kampung Balun tu yang besar tu 50 meter je. Masukkan dalam. Ataupun paling menarik lagi daripada Plaza Tol Slim River tu dalam 10 minit udah sampai. Dua orang belok kiri ke Kampung Balun. Dekat Balun Cafe dalam Kampung Balun. Betul tu right? Kena follow dalam